Hadirin sekalian, dalam lebaran hari ini, di pelaksanaan yang kita tunggu-tunggu untuk menyambut seorang menteri yang akan menjadi suri dalam lafaz yang meminta janji. Mohon hadirin untuk mengalihkan perhatian dan tumpuan anda ke pintu undang Dewan. Maka kini dengan penuh rasa hormat dan tazim, marilah kita mempersilakan kehadiran Sri Hadi Ayu, saudari. Hadirin sekalian, sesungguhnya manusia itu sememangnya memerlukan kepada cinta, kerana cinta itu menjadikan hidup manusia lebih bermakna, bahagia dan sempurna. Apatah lagi melalui ikatan perkahwinan yang dituntut agama. Sekali lagi tahniah kepada Farah Nur Nadira Mursidin bersama kekasih hatinya Muhammad Daniel Hakimi Romli.